Apa dah jadi ni? Nuha, kau kat mana Nuha? Jumpa pun. Pada tahun 2046, AI telah mengambil alih Neo Astra. Namun, daripada menjadi lebih baik, ia menjadi lebih teruk. Di Neo Astra, suara anda adalah identiti anda. Kesalah kata atau tersilap rasa, kita semua akan lenyap. Dulu, suara aku hanya untuk diri aku sendiri je. Itu je cara aku untuk terus hidup. Tapi, bila aku dengar suara Noah balik, segalanya berubah. Kalau Lina mendengar ini, ia bermaksud Ecomind hapuskan kakak. Ada satu file dalam iPad dengan tajuk Ecomind Super Secret. Kami perangkap Lina, bantu kami. Mana ni? Jumpa pun. Aku kena minta tolong Sofia ni. Hello Sofia, kau kena tolong aku ni. Ish. Ikuman bukan sekadar boleh dengar apa yang kita cakap. Ia boleh baca emosi kita. Kalau kita lalu marah, kalau kita lalu risau atau kita lalu ingin tahu, sistem tu akan tandakan kita macam kita buat salah. Lepas tu? Mereka tak bunuh. Mereka padam. Suara hilang. Rekod dipadam. Kenangan pun mula hilang. Reminder. Emotion detected. Too sad. Aku tahu ini gila. Lawan sistem paling berkuasa di dunia hanya dengan satu pemacu suara. Tapi kalau kau pernah dengar macam mana mereka padam orang, bukan bunuh, padam, kau takkan senyap lagi. Ecomind reminder. Emotion detected. Annoyed. Sofia, kau nak tahu tak? Ni je satu-satunya memori yang Nuha tinggalkan untuk aku. Aku sedih lah. Tak apa Nina, kita hadapnya ni sama-sama. Untuk kakak kau, untuk masyarakat dan untuk Neo Astra. Korang, aku terdengar korang bercakap tadi. Aku nak tolong boleh? Raisa, sejak bila kau ada dekat sini? Sebenarnya, aku nak minta maaf kat korang pasal hari tu aku langgar korang. Sebenarnya, Diorang dah lama dah maafkan kau. Betul ke? ya. Tak apa, kita selesaikan masalah ni sama-sama ya. Kau tipu. Kak Doha masih ada. Cuma dia hilang je. Kau ni tak merepek lah. Dah lah, kau pergi masak. Sampai bila lah Lina nak macam ni?
Aku harap boleh dapat lupakan Noha sebagaimana aku lupakan Noha dulu. Mereka kata dia tak pernah pun wujud. Tapi aku ingat dia. Aku ingat ketawa dia. Lagu yang dia cipta, dia ajar aku. Suara kita lebih daripada sekadar bunyi. Ia bukti kita pernah ada. Dan aku takkan biar suara tu hilang lagi. Kalau aku perlu hilang untuk mereka dengan semula, maka biar suara aku jadi yang terakhir dipadamkan. Kami berangkat Nina. Bantu kami. Bantu kami. Tapi kalau kau tak berani, mereka akan padam kau. Kalau begitu, biar mereka dengar. Woi! Apa yang korang buat dah ni? Kami tahu apa yang cuba doktor sembunyikan. Ini hak kami. Kami berhak untuk bersuara demi keadilan. Korang nak bersuara demi keadilan? Korang sedar tak? Korang ni budak bawah umur je. Takkan mampu untuk lawan usaha aku yang selama ni aku buat. Kami akan buktikan walaupun kami masih bawah umur. Korang ni memang dah menyusahkan aku lah. Hello? Dah terlambat dah doktor. Semua orang dah tahu lah. Apa korang dah buat ni? Ini untuk yang dilupakan. Kalau kau masih ingat mereka, jangan diam. Ni, korang kacau aku punya usaha. Semata-mata impian kecil korang. Akhirnya, Dr. Salia pun ditangkap. Mereka bina bandar ni atas janji suara bahawa jika kau bercakap dengan jujur, kau akan selamat. Tapi, suara juga boleh menakutkan mereka. Bila suara menjadi bukti kebenaran, mereka cuba padam. Bila kebenaran menjadi suara, ia mula bergema. Didedikasikan untuk suara-suara yang tidak pernah didengar sehingga kini.